Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng yang belum jemput-jemput lah. Baik, pada video kali ini tentang perkabaran pembayaran STR fasa yang keempat. Apa cerita? Adakah ramai yang dah dapat? Ataupun ada yang belum dapat ataupun langsung tak ada yang dapat? Jom, kita mulakan. Pada hari ini bermula pembayaran. Okey? Dan pembayaran itu adalah satu pembayaran yang bolehlah dikatakan tak ramai orang dapat. Yang bertarikh 18 hari bulan hari ini, tak ramai orang dapat. Soalan dekat sini, berapa banyakkah yang telah menerima pembayaran STR fasa 4 anda? Berapa ramai? Okey, adakah semua bank menerimanya? Tidak. Didapati tidak. Segelintir yang menerima ini adalah daripada pengguna Bank Simpanan Nasional dan ada beberapa bank yang agak pantas seperti Affin Bank dan RHB Bank, namun tak banyak. Apa yang boleh kami simpulkan, pembayaran pada hari pertama pembayaran rasmi STR fasa yang keempat ini penerimanya tidak ramai. Inti penerima yang agak kita panggil agak ramai sikit ini adalah daripada kalangan pengguna Bank Simpanan Nasional saja. Dan ada beberapa daripada bank yang kami sebut tadi, antara bank yang terpantas daripada BSN ialah Affin Bank, RHB Bank. Lain daripada itu tak kedengaran pun daripada bank-bank lain. Jadi jelas pembayaran pada hari pertama ni penerimanya taklah ramai dan dua bank selain daripada BSN tu antara yang ada menyalurkan pembayaran. Manakala bank-bank yang lain belum. Jadi kena bersabar. Sebab pembayaran secara berperingkat. Walaupun pengguna Bank Simpanan Nasional, anda tetap menerimanya secara berperingkat. Dan hari pertama memang dah dijangka pun tak ramai yang akan menerima. Terutama daripada bank-bank lain tu lah. Dan daripada kalangan pengguna BSN pun tak ramai yang akan dapat pada hari ini. Apa yang jelas dekat sini yang saya nak sampaikan majoriti penerima STR fasa 4 hanya akan menerima pembayaran anda pada minggu depan. Majoriti. Yang akan mendapat pada hari ini. Dan untuk makluman, hari Ahad pun ada pembayaran juga. Hari Ahad adalah segelintir saja. Jadi bermaksud hari pertama dan hari kedua tak ramai yang akan menerima pembayaran. Sebaliknya, majoriti akan menerima pada minggu depan. Apabila tengok di media sosial yang lain selain daripada YouTube sama ada di Facebook ataupun di TikTok ramai yang claim mereka telah menerima. Ada yang menyertakan bukti screenshot daripada diorang punya apps My BSN tu, okeylah, betul lah tu. Dan ada yang berkata saja tanpa bukti. Jadi dekat sini kalau untuk pengguna BSN, kalau dapat pada tarikh 18 hari bulan, itu normal. Tak ada apa yang admin nak ambil pot sangat. Tapi kalau daripada kalangan pengguna selain daripada BSN, kalau ada yang claim kata dah terima tanpa menyertakan apa-apa bukti pun di media sosial, itu hanyalah kata-kata saja. Bukanlah satu benda yang benar sekalipun. Jadi kesimpulan dia, hari pertama pembayaran STR fasa 4 ni, tumpuan terarah kepada pengguna Bank Simpanan Nasional. Mereka yang menggunakan perkhidmatan Bank Simpanan Nasional ni antara yang dapat pada tarikh pertama pembayaran ni. Dan admin yakinnya bank-bank lain yang bank-bank besar seperti Maybank, CIMB Bank, OCBC, namakan sajalah bank-bank perdagangan yang besar-besar ni akan majoritinya akan dapat pada minggu hadapan, bukan pada minggu ni. Baik. Bertabah dan bersabar semua Siapa yang dah terima pembayaran, jujur dan ikhlas, drop komen. Siapa yang belum pun sama, jujur dan ikhlas, drop komen. Kita tengok berapa ramai yang dah dapat, berapa ramai yang belum dapat. Baik, semoga irah dengan apa yang sampaikan. Hari pertama pembayaran STR 2024 fasa yang 2025 fasa yang keempat agak hambar. Seriously, hambar. Baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan. Bye-bye.